Saya telefon ni sebab ada satu misi penting. Bengkel AI di UUM. Baik-baik. InsyaAllah doktor, saya akan usahakan untuk penuhi jemputan doktor. AI. Okey, baik. Aku boleh kongsikan apakah kebaikan AI ni untuk semua, tak kisah siapa pun mereka pada era zaman AI sekarang ni. Saya menjemput Pak Yus ke Bengkel Usahawan AI dan Pendigitalan di UUM. Saya bermula sebagai manusia biasa. Dengan AI, idea kecil berubah menjadi visual cinematic, membuktikan sesiapa sahaja mampu mencipta video hebat hari ini. AI bukan menggantikan kreativiti manusia, tetapi mempercepatkan proses, membuka peluang baharu dan menjadikan penceritaan visual lebih pantas, kuat dan berimpak. Hari ini, sesiapa sahaja boleh menghasilkan kandungan bertaraf sinema, bukan dengan peralatan mahal, tetapi melalui kefahaman AI dan kreativiti manusia. Kalau hampa tahu guna AI betul-betul, video sinema pun hampa boleh buat. Video pembelajaran dan macam-macam lagi lah mau nak cerita. AI bukan sekadar teknologi, tetapi alat untuk membentuk idea, memperkasakan pencipta dan membuka peluang baharu dalam dunia digital hari ini. Di Bengkel Pempengaruh AI Digital dan Lanjutan UUM, anda akan belajar guna AI secara praktikal untuk hasilkan kandungan berimpak dan relevan. Okey, aku dah sampai UUM. Katanya ada bengkel AI, tapi depa mana satu ni? UUM ni besar juga ya. Bengkel AI. Kat Dewan mana satu ni? Alamak. Bilik seminar SOG. Lambat ni.